Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini. Tajuk yang akan saya ajar pada hari ini ialah isi padu kisaran ataupun isi padu janaan menggunakan kaedah pengamiran. Okey, jadi ada dua bentuk yang saya tunjuk kat sini. Yang mana yang pertama ini ialah apabila suatu kawasan yang berlorek ini yang warna pink dikisarkan 360 darjah pada paksi X. Untuk yang kedua ini ialah kawasan yang berlorek ini dikisarkan 360 darjah pada paksi Y. Jadi beza yang dekat sini yang saya tunjukkan ya, 360 darjah ini paksi X, ini 360 darjah pada paksi Y. Jadi hati-hati kalau tengok soalan yang berkaitan dengan isi padu, tengok darjahnya ni kadang-kala 180 darjah sahaja. Okey, kemudian tengok dekat sini paksi X ke paksi Y. Okey, contoh dekat sini, sekiranya soalan itu dikehendaki mencari isi padunya apabila dikisarkan 360 darjah pada paksi X, pastikan persamaannya Y sama dengan. Okey, jadi bila dikisarkan 360 darjah pada paksi Y, jadikan persamaannya, tajuknya ialah X sama dengan. Okey, jadi bila kawasan berlorek ini dikisarkan 360 darjah pada paksi X, pertama sekali yang kita perlu tengok, dia akan berputar. Okey, berputar 360. Hadnya ialah dari A ke B. Jadi isi padu, okey, saya tulis di sini, isi padu adalah sama dengan kamirkan. Okey, tuliskan hadnya dekat sini dari A ke B. Okey, oleh kerana dia nak mencari isi padu, ada tambahan dekat sini, iaitu kita letak pi. Okey, dan kita letak di sini, kalau terhadap paksi X, di sini tulis dalam Y kuasa 2. Terhadap paksi X, di ujung sini ialah dx. Okey, kalau yang ini dikisarkan 360 darjah pada paksi Y, jadi persamaannya X sama dengan, hadnya dari A ke B. Kalau dikisarkan terhadap paksi Y, macam mana bentuk dia? Jadi kita lukis dia dekat sini. Bentuknya dapat bentuk simetri, sama macam ini. Okey, lebih kurang ya. Ini akan naik ke atas, ke sini. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita akan dapat yang ini. Ini diteruskan sampai sini. Ini dipusingkan, diputarkan dia atas sini. Okey. Jadi dapat lebih kurang bentuk mangkuk lah. Jadi isi padunya macam isi padu bentuk mangkuk. Yang ini seolah-olah bila kita pusingkan dapat seperti bentuk pasu. Okey. Jadi untuk mencari isi padunya sama macam sini, maka isi padu adalah sama dengan kamirkan, tuliskan had dia A, B. Okey. Kemudian jangan lupa untuk tambah pi. Okey, pi. Jadi dalamnya ini, tajuk tadi X kan, sebab terhadap paksi Y saya jadikan X, maka dekat sini X kuasa 2. Bila terhadap paksi Y, ditulis sini dy. Okey. Okey, kita lihat contoh yang pertama, iaitu yang mana diberi satu lengkungan dia, iaitu Y sama dengan punca kuasa 2X tambah 1, yang mana kawasan lorekannya terletak hadnya dari 2 ke 5. Soalannya cari isi padu apabila rantau berlorek dikisar 180 darjah pada paksi X. Jadi dua perkara yang penting dekat sini, sudutnya hanya 180 darjah sahaja dan paksinya paksi X. Jadi untuk mencari isi padu adalah sama dengan, kalau ikut formulanya, kita kamirkan, tuliskan hadnya dari 2 ke 5. Kemudian ada pi. Letak pi di situ. Kemudian di sini, oleh kerana terhadap paksi X, di sini mesti Y kuasa 2. Terhadap paksi X, belakangnya mesti dx. Itu formulanya. Kemudian bila kita nak masukkan persamaan dia, pertama sekali saya di sini keluarkan, letak pi ni di depan. Okey, jadi pi itu saya letak di depan. Kamirkan dari 2 ke 5. Okey, pi dah tulis di sini, Y kuasa 2. Okey, di sini Y saja. Kalau kita kuasa 2 kan dia, kita dapati di sini punca kuasa ini bila saya pindahkan dia ke sini, dia akan jadi Y kuasa 2. Ini dapat 2X tambah 1.
Jadi y kuasa 2 ini adalah bersamaan dengan 2x tambah 1. Jadi saya tulis di sini 2x tambah 1 dx. Jadi kalau terhadap paksi x, semua sebutannya dalam x. Okey, seterusnya kita tinggal lagi nak kamerkan dia, cari nilai. Okey, jadi di sini masih kekal pi. Okey, so kita kamerkannya sekarang. 2x kamerkannya, kita dapat 2x kuasa 2 per 2 tambah dengan x. Hadnya letak di hujung. Okey, dari 2 ke 5. Seterusnya, ini boleh potonglah 2 dengan 2 ni. Kemudian kita masukkan 5 ke dalam. Sama dengan pi. Okey, masukkan 5. 5 kuasa 2 tambah 5. Kemudian tolak, masukkan 2 pula. 2 kuasa 2 tambah 2. Tutup. Okey. Jadi di sini dapat nilainya ialah, okey, ni boleh tekan kalkulator. Kita dapat nilainya, ini dapat 25 tambah 5 ialah 30. 30 tolak dengan ini 4 tambah 2, 6. 30 tolak 6 ialah 24 pi. 24 pi. Okey. Tetapi kalau saya tulis dia sebagai 24 pi, ini ialah untuk putaran kisaran 360 darjah. Tetapi bila mana dia minta 180 darjah sahaja, jadi maksudnya saya letak bahagikan jawapannya tu dengan 2. Jadi nak letak setengah tu dari awal pun boleh, nak letak di hujung sekali pun boleh. Okey, maka nak letak hujung sekali, saya buat macam ni. Maka isi padunya ialah, okey, yang ini saya bahagikannya dengan 2 ataupun darab dengan setengah. Okey, jadi dapatlah isi padu akhirnya untuk 180 darjah kisaran ialah 12 pi unit padu. Okey, sama ada awak letak unit ataupun tak letak pun tak ada masalah. Jadi jawapan akhirnya mesti bahagi 2. Kalau tak bahagi 2 tadi, kita dapat dekat sini 24 pi. Itu ialah untuk 360 darjah. Okey, bila 180 darjah, kita perlu bahagi 2. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua iaitu cari isi padu apabila rantau berlorek dikisarkan 360 darjah pada paksi Y. Jadi, okey, saya highlightkan dari sini 360 darjah. Kemudian paksinya ialah paksi Y. Okey, ini kawasan dia, lengkungannya iaitu Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4 dan hadnya dari 4 hingga 12. Okey, jadi mengikut formulanya, kalau kita nak mencari isi padunya, kalau dikisarkan terhadap paksi Y ialah I, isi padu adalah sama dengan, kamerkan, kita letakkan hadnya iaitu dari 4 hingga 12. Okey, jangan lupa letak pi. Okey, di sini kalau tak ada paksi Y, di sini ialah x kuasa 2. D terhadap paksi Y, dy. Okey, jadi di sini dia nak persamaannya ialah x kuasa 2. Okey, sekarang diberi persamaannya y sama dengan. Jadi kita kena tukar dulu persamaan itu untuk supaya dia jadi x kuasa 2. Okey. Jadi di sini katalah saya jadikan dia 2x kuasa 2 ini sama dengan, okey, ini pindahkan ke sini, dia jadi y tolak 4. Okey. Kemudian saya nak x kuasa 2, maka y sama dengan, ini bahagikannya dengan 2. Ini bahagi dengan 2 dapat y per 2. Ini bahagi dengan 2, 4 bahagi 2 ialah 2. Okey, jadi saya tak perlu buat persamaannya jadi x sama dengan, sebab sini dah memang ada x kuasa 2. Dan ini pun minta x kuasa 2. Jadi saya terus je masukkan yang ini ke dalam x kuasa 2 yang ada di sini. Okey. Jadi maksudnya sekarang ialah saya tuliskan kamerkan dari 4 ke 12. Pi ini saya letak kat luar. Senang supaya dia tak kacau bila kita buat pengameran. Okey. Kemudian x kuasa 2. X kuasa 2 tadi nilainya ialah ini. Saya terus masukkan sahaja dalam ni. Y per 2 tolak 2 dy.
Jadi bila terhadap paksi Y, bila kita nak putarkan terhadap paksi Y, sebutan dalam ini mesti semuanya dalam sebutan Y. Okey, seterusnya kita nak kamirkan dah. Iaitu kita kamirkan pi ni kekal di sini. Okey, kekalkan. Okey, buat tanda kurungan macam ni. Okey, kamirkan Y ialah Y kuasa 2 per 2. Ini ada 2. Ini pula turun bawah 2. Jadi 2 darab 2 jadi 4. Okey. Jadi saya tulis Y kuasa 2 per 4 terus. Tolak dengan ini dapat 2Y. Jangan pula bila kamirkan awak jadi X ya. Sini 2X tidak. Ini tak dapat si Y. Sini tulis 2Y. Okey, kemudian tutup kurungan. Tulis hujungnya. Hadnya dekat sini dari 4 sampai 12. Okey, macam ni tadi juga. Kita gantikan dulu 12. Okey, pi. Kita masukkan 12 ke dalam, iaitu 12 kuasa 2 per 4 tolak kurungan. Tolak 2 darab 12. Kemudian tolak, kita masukkan 4. 4 kuasa 2 per 4 tolak 2 darab 4. Okey. Tutup kurungan. Okey. Kemudian ini kita akan dapat dia sebagai pi, masih kekal di depan. Okey, kemudian di sini ini selesaikan, dapat 12 tolak dengan negatif 4. Okey. Jadi ni tolak-tolak jadi tambah, dapatlah jawapannya 16 pi unit padu. Okey. Jadi yang ini tadi saya bahagi 2 sebab dia minta 180. Yang ini dia minta 360, jadi tak perlu bahagi 2. Jadi ini adalah dia punya jawapan akhir dia. Yang ini jawapan akhir. Okey, jadi saya harap awak semua dah pun faham bagaimana nak kisarkan dia terhadap paksi X dan juga kisarkan dia terhadap paksi Y. Okey, kemudian di sini mesti jadikan dia formula ini. Kalau terhadap paksi X, isi dx. Sini Y kuasa 2 dx. Kalau terdapat paksi Y, X kuasa 2 dy. Okey, unit dekat hujung ni nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Jadi saya harap semuanya dah jelas. Sekarang berkaitan dengan mencari isi padu kisaran menggunakan kaedah pengamiran. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.